Okey, inilah mi goreng mamak. Memang sedap. Mi goreng mamak dalam ayam pun ada dalam telur pun ada, atas ada telur mata sekali. Nak apa lagi ke? Sini ada tak mi goreng mamak? Ada mi goreng mamak, ada Melayu, ada India, ada Cina, ada semua ada. Apa bagi tahu je. Saya nak mi goreng mamak satu lah. Okay. Buat kau sikit eh. Okey. Nah, saya nak mi goreng mamak je, boleh? Okay, boleh. Sekejap, tunggu kejap. Okey. Akak suka ke mi goreng mamak? Yelah, aku memang suka mi goreng mamak. Tapi nanti letak ayam rebus sikit lah. Baru dia memang best. Lepas tu, 1 biji telur. Jangan terlupa Mesti kena letak 1 biji telur Lepas tu letak mi dulu. Padan. Helikopter. Okey. Parakoper. Lepas tu dia sambal untuk mi goreng punya lah. Mesti kena pakai, wajib ni. Baru dia rasa mi goreng mamak Ini bहन को हट कौन है तू हट तेरी बहन की A few moments later. Abang letak 1 telur mata boleh? Okey, sudah siap. Telur mata 1 abang. Setara limau dan juga timun. Okey. Yang inilah mi goreng mamak. Memang padu dan sedap. Baru RM8 sahaja.